Nabi SAW cerita, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak beristighfar kepada Allah, orang yang banyak minta ampun kepada Allah, Allah akan bagi dekat dia 3 perkara. Allah akan tunaikan kepadanya 3 benda. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama dia apa, tuan-tuan? Allah akan membebaskan dia, Allah akan melepaskan dia daripada gundah gelisah. Hidup tak tenang, hati tak tenang. Subhanallah, rupa-rupanya hati tak tenang ni disebabkan oleh dosa. Hidup tak seronok, Masya Allah Rabbi, tuan-tuan, ada saja benda yang menimpa dia, ada saja masalah dalam hidup dia ni. Benda serabut dalam hati ni rupa-rupanya punca dia dosa. Kalau boleh lepas tang dosa ni, maka dia akan dapat satu benda yang nama dia qalbun sakinah, hidup tenang. Yang kedua, orang yang banyak beristighfar kepada Allah. Ni sebut package ni. 3 benda ni dapat. Orang buat dosa minta ampun, dapat pengampunan, tu satu nikmat dah. Tapi daripada pengampunan tu dapat pula 3 benda ni. Yang pertama apa ni? Gundah gelisah tak ada. Yang kedua, subhanallah, Allah akan melepaskan dia daripada sebarang kekusutan, sebarang masalah. Apa saja benda serabut, ada benda saja yang menyebabkan kekusutan dalam hidup dia, masalah-masalah yang menimpa dia, Allah akan bagi lepas dekat dia, Allah bagi. Yang ketiga, subhanallah, maksudnya tuan-tuan, orang yang banyak beristighfar kepada Allah ni, Allah akan bagi kepada dia, tuan-tuan, rezeki yang tidak disangka-sangka. Tuan-tuan nak rezeki, tuan-tuan rasa berat rezeki, tuan-tuan beristighfar kepada Allah. Selain daripada dapat pengampunan dosa, 3 package sekali Allah bagi hilang rasa gundah, Allah bagi selesai daripada segala masalah, dan Allah bagi, tuan-tuan, rezeki yang tidak dia sangka-sangka.